Assalamualaikum, salam sejahtera guys. Apa khabar semua? Okey, untuk hari ni saya ada satu program dekat Dewan Angkasa Kelana Jaya guys. Okey. Anak saya Askar Mikael, dia punya konvo dia hari ni, jadi saya nak tengok dia ada buat persembahan lah. Untuk video ni lebih kepada santai-santai dan ada beberapa isu, tak adalah isu, ada perkara yang saya nak bangkitkan tentang. Baru-baru ni saya ada pergi ke kubur, ada yang mengatakan saya buat satu benda bid'ah. Nanti tu saya akan ceritakan, mungkin di ujung-ujung lah. Tapi sekarang ni kita fokus pada untuk event ni. Semoga event berjalan dengan lancar. So saya di antara, panggil sponsor nanti kan orang kata kecil, di antara penyumbang. Sponsor dengan penyumbang tu berbeza Okay, kita tengok. Ni dia. Hari ni juga saya ada buat jualan untuk mak bapak yang nak beli produk daripada kami. Kita ada G-Kids untuk minda anak-anak dan juga kita ada teh Herbalship untuk kencing manis, darah tinggi, kolesterol gout dan bagus untuk cuci darah, untuk stabilkan gula dalam darah. Jadi kita buka satu booth dekat atas. Saya ingat dekat bawah. So dia kata untuk Cik Jo kat bahagian atas. Kita tengok lagi. Kita punya booth kita dekat bahagian atas. Okay guys. Dekat sini kita, kawasan kita punya meniaga lah boots yang dia bagi. Ni kat sini macam-macam ada. Ada nak patung, ada cenderati untuk bagi pada anak-anak kita. Okay, saya punya boots saya dekat sini. Oh, ramai dah bapak-bapak yang tak sabar nak tengok persembahan anak-anak semua. Okay, ni boots kita. InsyaAllah kita nak bagi yang terbaik. Hari ni saya nak bagi yang terbaik untuk saya punya produk saya. Lebih kurang dekat 1000 orang lah sampai pagi dengan petang. Tapi untuk saya sesi pagi. Hari ni saya bawa barang pun tak banyak. Cuma lebih kepada kita nak berkongsi rezeki je. InsyaAllah mudah-mudahan dapat manfaat, dapat kebaikan untuk anak-anak kita. Mantap. So kita tengok adik-adik kita mana nak pergi. Saya dah nampak dah kelibat anak saya. Askar. Hai. Masya Allah, ya salam. Hai. Seronok tak? Suka? Medina tak datang lagi. Kejap lagi dia datang. Okay, hai sikit, lambat sikit, lambat sikit. Okay. Okay, dekat sini untuk adik-adik kita, anak-anak kita cikgu tengah siapkan untuk persembahan. Wow, saya pun rasa excited. Biasa kita buat persembahan, kali ni kita nak tengok anak kita sendiri buat persembahan. So dia ada watak dia hari ni. Saya harap dia boleh buat yang terbaik, insya-Allah. Okay. Untuk produk-produk saya semuanya berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Untuk G-Kids, Herbalship, hari ni saya nak bagi gempak lah. Saya dibenarkan untuk bagi ucapan ke dalam kita sebagai penyumbang lah dalam program ni. Saya nak bagi hari ni, saya ingat harga daripada 85 kita buang pada 50.
Nanti saya nak announce, saya nak bagi 35 je. Hari ni saya nak kongsi rezeki dengan orang. Okey, untuk G-Kids ni harga 168. Hari ni saya nak bagi harga 80, beli satu dapat satu. So jatuh RM40. Kita nak kongsi rezeki dengan mak bapak ni, insya-Allah. Oh, saya dapat depan. Okey, mak saya dan bapak saya pun ada juga. Mak. Aska, topi Aska. Kejap. Okey. Depan ni barisan tenaga pengajar. Sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan pada semua hadirin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Pengayah, yang menguasai hari pembebasan hanya kepadamu, ya Allah, menyembahmu, ya Allah, padamu kami mohon pertolongan. Tunjuk dia kami jalan yang lurus, yang itu jalan orang-orang yang kamu nyatakan kepada mereka. Mereka yang sesat. Ini adalah satu tanggungjawab dan amanah yang sangat besar ibu ayah telah berikan kepada Bir Ali The Sunnah School. Kepada para guru dan seluruh pasukan Bir Ali seluruh Malaysia, terima kasih saya ucapkan kerana anda semua telah menjayakan visi dan misi Bir Ali untuk kita memberi sesuatu yang bermanfaat kepada anak-anak di seluruh Malaysia. Seterusnya, majlis menjemput Puan Nur Izzati bin Zulkifli, Prinsipal Bir Ali Banting untuk menyampaikan sijil kepada para graduan. Dipersilakan.
dipersilakan Afan Mukris bin Azrani Munzir. Okey, depan ni anak saya. Askan Mikhail. Aska Mikhail bin Aziz. Haila Humaira binti Hazri.
kita bersama-sama menghayati persembahan ini dan berikan tepukan yang gemuruh. Dipersilakan. Kami nanti dan untuk parents juga, siapa yang dah dapat bag ni? 6 tahun Bir Ali Bukit Raja. Bir Ali Bandar Bukit Raja, kami ingin membuat persembahan Ewa Bule. Indah mewarnai. Terima kasih penanya dihormati sumbangan kalian kami hati. Hadirin sekalian, dengan penghormat saya menjemput penasihat kedua majlis kita pada hari ini, pengurus Joe Aziz Enterprise, Encik Aziz bin Ismail naik ke atas pentas. Dipersilakan. Abang, tampal. Abang, tampal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi saya tengok suara sebelah sini berikut. Di tahun lepas pun yang sukan pun Majestic yang buat. Banting ni mana banting? Hello. Okey, kita ambil mood dulu. Saya gunakan 3 minit Jangan tengok depan isteri tengok suami meninggal nanti bang. Okey. Banting. Bukit Raja ni tuan orang sebelah. Semua sekali. Okey, saya mengenalkan diri saya Aziz bin Ismail. Dalam industri orang kenal saya Joe Aziz, seorang kaki pancing Indonesia, Bumbau bersama-sama. Hari ini tuan-tuan, saya ada satu produk yang sememangnya boleh membantu untuk anak-anak kita bila belajar, dia fokus dan dia boleh bersaing dengan kawan-kawan dia. Dekat goodies bag hari ini tuan datang, berdaftar, cuba tengok dalam goodies bag tu. Ada satu produk saya namanya G-Kids. Macam
Okay. Dekat dalam beg ni ada total ada dapat gigit. Semuanya boleh tengok tak? Dokumen kita tunjukkan kita punya ni. Gigit ni membantu untuk anak-anak kita boleh belajar fokus. Saya buat ni setahun 9 bulan. Dia tak sama dengan yang betul-betul kelas makanan tambahan untuk yang kalau kita orang habis beli. Yang ni ada KKM. Saya ni berdaftar standard dia boleh jual dekat Merengek, boleh jual di farmasi. Dia ada program KKM setahun 9 bulan. Kita produk saya ni. So hari ni sebentar. Ini produk saya. So ni kita kena ekstrak buah-buahan. Dia ada kat sini bapak tu boleh tengok. Kita kena buah rumah, kita ada teratai, kita ada biji teratai dengan buah peraga dan kotoran emosi. Anak saya masalah ni bila usia masuk 2 tahun 3 tahun, bila kita lepas kat mall dia mengelibas ke mana-mana dia pergi. Letak letak rumah jiran, pergi rumah cina. Letak rumah cina India, masuk semua dia bagi salam. Pelik saya bawa. Kenapa awak ada risau? Sebab anak kita terlalu hyper. Jadi saya cerita bulan ni saya bagi makan untuk anak saya. Alhamdulillah dia boleh menghafal, dia boleh audio dia sangat bagus. Cuma sekarang masalah dia bila cikgu tanya kat kami, dia perlu latihan untuk menulis saja. Kalau suruh baca bahasa apa, semua dia tahu. Tadi tanya cikgu Merah, cikgu Merah. Terima kasih kepada cikgu Merah. Dan hari ini saya nak offer harga dia murah saja. Untuk 2 bulan boleh makan 1 pagi 1 malam. Kalau makan 1 hari 1 kali sebiji 2 bulan. Syaratnya satu bapak, air yang bergas, jajan-jajan, masam-masam tolong stop. Kalau nampak kesan terbaik, jangan bagi dulu dalam masa sebulan. Kalau makan sebiji biar 2 bulan. Ini untuk anak. Kalau siapa yang ada anak ramai nak beli, harga dia murah dia RM168. Tengok betul, wish, namanya 188 beli ayam, bagi mana ekor lepas. Untuk hari ni, dalam online bisa kita jual RM80. Hari ni, akak-akak abang-abang macam nak minta harga berapa? Abang macam nak berapa? Berapa abang nak harga ni? RM80. Dia nampak saya tulis kat depan tu RM80. Abang kalau abang ada anak 10, berapa yang abang nak hari ni? Harga saya bagi 12. Makan modal 15 makan modal. Okey lah. Untuk hari ni, untuk cikgu ni saya nak bagi dalam online paling murah pun kakak boleh tengok RM80 untuk pindahan anak. Pergi kat depan meja lagi sebelum balik. Saya bagi hari ni RM30. Serius, RM30 untuk cikgu. 2 bulan boleh makan. Satu lagi dah sebelum saya nak bunuh diri. Ada tak kat sini ada macam mana darah tinggi, kolesterol kau? Banyak macam ubat tak turun. Abang ada? Okey. Saya ada produk yang boleh membantu dan kita pun berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia di bawah nama PKD. PKD ini adalah di antara makanan tambahan kesihatan tradisional. Teh saya ni, abang kalau minum sangat-sangat bantu. Kalau kat TikTok dah beribu kotak dah saya jual. Harga satu kotak RM85. Hari ni nak berapa? Nak berapa kakak abang kecil? Teh saya nak berapa? RM85 nak berapa? 10. Wah, jangan 10. 10. Kau nanya pun cepat pindah lagi. Berapa nak berapa? 15. Akak? Wah, semua dah tahu kan 5 kilo kan pun. Okeylah. G-Kids dan juga teh Hershey untuk kecil manis, darah tinggi, kolesterol kau. Saya bagi hari ni RM30. Biasa dalam online RM60.59. Nanti keluar makan bos saya tu kan. Okey, terima kasih. Kita minta dukungan dulu untuk dia dan dengan semua.
Dia main sampai 16. Okay, semuanya dah selesai. Okay lah, pasal isu yang saya nak cerita pasal dekat Pulau Besar, kubur tu, nantilah ada masa saya cerita. Ni lebih kepada kita nak kita ambil gambar dulu. Lepas tu saya akan sambung lain masa lah. Okay, untuk saya dah selesai. Alhamdulillah, semua event berjalan lancar. Jadi ada masa seperti biasa saya akan buat video-video, sama ada video mancing ataupun video apa sajalah. Nanti saya akan kupaskan untuk tentang yang dekat Pulau Besar yang katanya saya buat perbuatan yang bid'ah tu, yang dekat kubur nenek kebayan tu. Okey? Nak tahu cerita dia macam mana? Tunggu video seterusnya. Sekarang saya nak buat video macam tak kena pula time dia. Okey? Apa pun, terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Saya Aziz.